Bila buka pintu dia, susunan dalam tu memang bagi rasa puas. Ruang dia tinggi dan shelf boleh laras ikut keperluan. Ini penting sebab setiap rumah ada jenis barang berbeza. Ada yang nak simpan stok makanan, ada yang nak susun fail kerja, ada yang nak letak barang harian yang selalu guna. Dengan sistem shelf boleh ubah ni. Semuanya boleh disesuaikan tanpa paksa satu susunan tetap. Ini yang buat almari ni nampak simple, tapi sebenarnya fleksibel. Aku sendiri guna untuk campur macam-macam benda. Dari barang dapur sampai dokumen penting. Yang aku perasan, bila semua benda dah ada tempat masing-masing, kepala pun rasa lebih lapang. Dulu setiap kali cari barang mesti ambil masa. Kadang jumpa benda lain dulu baru jumpa yang nak guna. Sekarang semua tersusun. Buka pintu terus nampak. Itu je pun dah jimat masa dan tenaga setiap hari. Satu lagi benda yang aku rasa ramai boleh relate. Kita semua nak rumah nampak kemas tanpa perlu buat perubahan besar. Bukan semua orang ada bajet untuk renovate atau buat kabinet built-in.